Dan selain daripada negara Arab, negara mana lagi yang kaya dengan sumber petroleum? Automatik otak kita dapat capai terus kawasan-kawasan besar seperti negara-negara Amerika Selatan. Ada di Argentina, ada di Chili, ada di Brazil, ada di Panama, ada di Peru, ada di Venezuela dan kawasan-kawasan yang seumpama dengannya. Bahkan kawasan-kawasan tertentu di Amerika pun sebenarnya mereka kaya dengan minyak. Tetapi mereka mengurangkan proses mengeluarkan minyak mereka kerana mereka nak simpan. Untuk apa? Untuk perang akhir zaman. Mereka tahu di negara-negara kawasan Arab masih banyak lagi lombong-lombong kawasan-kawasan minyak dan petroleum untuk dicari, untuk digali. Tujuan dia, kita cari dulu hak orang lain, kita ratah dulu hak orang lain, kita korek dulu hak orang lain, tapi kita ada simpanan. Jadi banyak sebenarnya antara syarikat-syarikat besar yang popular macam kita kata Shell, itu adalah milik Amerika dengan Belanda, walaupun dia sememangnya di bawah Rothschild dan Rockefeller. Kita ada apa lagi? Exxon Mobil, memang bawah Amerika, bawah Rothschild, Rockefeller. Kita ada Caltech macam tempat kita. Tahu tak Caltech tu apa? Caltech tu stesen minyak, tapi dia tu singkatan apa Caltech tu?